Guys, jom kita main satu game. Team Naruto versus Team One Piece. Jom kita tengok siapa yang akan menang nanti. First, Hyuga Hinata dengan Buah Hancock. Yang ni susah tak? Aku pilih... susah. Buah Hancock lah. Uchiha Shisui. Yang ni payah. Killer Bee dengan Trafalgar di Waterloo. Yang ni confirm ramai yang kecam ni kalau aku salah pilih. Tapi Killer Bee dia Jinchuriki tau. Tapi tu lah power Devil Fruit si Law ni padu. Aku pilih Law lah. Kaido dengan Orochimaru. Kaido si Admiral ni. Siapa nama dia? Aku pun dah lupa dah. Dengan lawan Kiba. Pilih dia. Yang lava tu kan. Luffy, Neji. Of course Luffy. Naruto dengan si Rayleigh. Naruto. Zetsu dengan Bellamy. Zetsu. Shisui dengan Buah Hancock. Shisui. Trafalgar di Waterloo versus Kaido. Luffy dengan Sakazuki. Apa nama dia ni? Aduh. Tiba-tiba aku lupa pula. Admiral Sakazuki ni. Tak apa. Luffy, Naruto. Naruto, Shisui versus Kaido. Ini buat payah Aku rasa Koto Amat Sukami boleh kot Genjutsu si Kaido Kaido lah. Luffy Naruto. Luffy Naruto. Korang rasa siapa yang menang Baryon Mode versus Gear 5. Luffy lah. Luffy Kaido. Of course Luffy. So Luffy yang menang. Korang rasa betul tak aku punya pemilihan ni? Komen dekat bawah. Naruto. Mana dia fan-fan anime Naruto, terutamanya Hokage yang keempat. Ni dia berita baik untuk korang semua. Sebab apa? Baru-baru ni aku ada terjumpa hoodie anime Naruto kat TikTok. Aku terus beli sebab aku teracun tau. Sebab design dia bukan main elok lagi. Design depan dia macam ni, design belakang dia macam ni. Lawa guys. Yang ni hoodie Hokage yang keempat tau. Dia ada macam-macam design untuk hoodie. Akatsuki ada, Uchiha ada, Naruto pun ada. Korang boleh pilih design apa yang korang suka. Tapi harga dia ni, harga macam ni kan, korang cuba teka berapa ringgit? RM80 guys. Salah, RM60 tak sampai. Korang chat kat beg kuning, tanda korang dapat harga yang mampu pilih. Korang terus saja order tau. Selagi stok masih lagi ada, korang order sekarang dekat beg kuning di bawah. Memang berbaloi sangat.